Apa hukum kita mengatakan Nabi bersifat malah? Sudah. Kata Nabi bersifat malah. Ada dalam satu video hamba deh. Ada orang. Hamba tak perasan video tu. Dia tunjuk kata hamba kata Nabi pun malah. Lagu tu. Kalulah perkataan yang menunjukkan menjatuhkan diri Rasulullah. Kedudukan Rasulullah, perkataan itu haram pun dia. Kalau keluar, video tu keluar daripada mulut hamba minta maaf dengan Allah Ta'ala, minta maaf dengan Nabi Muhammad. Munya ada lah kecek banyak-banyaknya. Ada tersasu, kecek deh. Biasalah ada naik syekh Rabbana ni. Maka perkataan lagu tu tidak layak. Ya, tidak layak. Hamba mengaku petai lagi, minta maaf dengan Allah dengan Nabi Muhammad. Dan kalau ikut dengan kedudukan Nabi yang begitu mulia, tak ada perkataan layak dengan Nabi. Katanya syair-syair kata, kalau aku puji seluruh jiwa, seluruh mulut, seluruh akal, seluruh jiwa, seluruh perasaan dikumpulkan dalam satu tubuh memuji Nabi Muhammad, hak tu pun tidak layak. Seluruh pujian-pujian dikumpulkan dalam satu perkataan dipuji pun tak layak dengan kehebatan Nabi Muhammad lagi. Nak ikut perkataan memang tidak layak. Maka kadang-kadang kita kecek nak menunjukkan suasana. Kalau dah benda tu tak layak, hamba minta maaf, istighfar dengan Allah dengan Nabi Muhammad. Minta maaf. Dan hamba rasa suka juga kerana manusia mula sensitif dah lah. Batik Nabi Muhammad sikit rasa marah dah. Moleklah. Jadi mudah kita nak serai. Mudah. Orang-orang yang kecek seberono dengan Nabi ni, tengok lepas ni kena berlaku sebab masyarakat mula sensitif dah. Kata Nabi Muhammad orang biasa. Kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Mulalah. Jadi bagus. Alhamdulillah masyarakat mula dah sensitif dah. Alhamdulillah. Di samping minta istighfar, kita puji Allah Ta'ala, masyarakat semakin sensitif. Jangan kat hamba seorang dah. Orang lain pun kena sensitif juga.